Aku berani jamin 20 je dulu. Timing dah dapat dengan baik. 20 je. Nampak? 20 je. Yang ini kalau nak tune lagi, pergi naik dyno. Sebab tadi aku naikkan sikit dia punya screw timing. So kita dengar bunyi angin dia agak kuat. Nampak Kita run dyno dah betul lah. Kalau korang nak tahu motor ni, motor yang Pak Atan selalu pakai untuk pergi live. Nampak dia sebenarnya tapi king duduk depan je motor ni. So kalau korang nak dapatkan karburetor Uma yang original ni, korang kena pastikan ada hologram ni. Barulah yang original, okay?